Balik mesti sedih. Ini mesti habis banyak punya. Tapi tak banyak tau. Ambil banyak pun tak banyak habis tau. Assalamualaikum YouTube. Bersama saya Raida Hamad Pink. Okay guys. Bersama saya di episod 1 RHP Amazing Ride Himalayan. Let's go. So part 1 Himalayan Ride adalah preparation. Jadi kedai pertama kita bagi adalah tada! Sedang motorcycle guys. Jom kita tengok apa kita nak shopping hari ni. Assalamualaikum. Hai, going up. Ya, siapalah yang tak tahu sedang motorcycle sekarang kan. Tempat berantu untuk budak-budak motor. Hello. Always the excited one. Yes. How are you? Fine. Yeah. Okay, dia dah tukar layout sikit. Ada bag pula. Oh, pink color. Ni kalau yang malas nak pakai riding jacket, pakai ni. Nampak? Okay. 199 je guys. Pink perlukan tail bag. Ni waterproof glove. Ini boleh elak sejuk. Pakai dekat luar glove. Macam baik ni. Dia kalau tak mampu menahan sejuk pun dia mampu menahan air hujan. Okey, lepas tu kasut. Kita nak cari yang waterproof. Tapi ada ke? Yang ini yang Pin pakai sekarang. Kalau kita tengok kat sini tulis waterproof. Hi Alex. How are you? Jumpa lagi. Memang ramai mata kalau kat sini guys. Di Pink untuk kali ni punya ride memang Pink nak cari yang betul-betul functional lah. Functional sebabkan kalau dekat suhu yang sejuk tu kaki kau dah basah kuyup je lagi. Menggigil. Okey. Untuk boot, Pink rasa Pink nak pakai boot yang lama je. Sebab boot tu memang selesa gila. So mungkin Pink akan cari rain boot je. Cover dekat luar tu. Supaya dia tak basah kuyup lah. Ni Pink punya jaket. Pink akan pakai jaket ni balik. Cumanya kita nak tengok dia punya yang inner dalam tu, yang untuk suhu sejuk punya. Kita sejuk bukan main-main sejuk, bukan suhu sejuk genting Kita memang sejuk gila. Oh ni smart guys. Okay, so hari tu Pink pakai glove yang macam ni. Jadi Pink nak cari cover dia je. Oh okey sangat. Okay, ni okey. Boleh grip. Ni okey lah. Hopefully dia ada memanas sikit lah. Memanas. Tak, secara logik je bila tak kena angin, tak kena air, dia akan panas. Itulah logik dia kan. So, ni antara salah satu pilihan untuk tail bag. Yang ini dia lembut. Senang nak bawa ni. Lepas tu lagi satu yang ini. Ni dia keras lah tapi dia berat sikit lagi. Okey, so yang ni bag yang kita berkenan sebab dia ringan dan dia lembut, senang nak ikat lah, senang nak bawa, selagi pun senang nak galas. Dia boleh galas. Itu yang paling penting, dia multi purpose. Tapi kau tengok kalau yang kulit punya 30 liter, auto jadi besar. 30 liter. Isi padu yang sama. Tapi nampak sangat berbeza je guys. Kita nak tengok apa lagi tali yang ada kat dalam. So ni layer, dia punya layer waterproof. Warna putih. Boleh buka-buka guys. No. Okay, tu tali-tali ekstra dia. Oh, ada barang baru. Raincoat. Tengok lawa gila raincoat dia. Style. Dalam dia ni. Kita fikir tempat sejuk je ni. Kalau tak tahan sejuk, tambah raincoat pula. Dah rasa dah ride kat sejuk macam mana dia punya seksa dia. Ya ampun. Aku tak boleh move on betul dengan dia punya rain jacket yang baru ni. Lawa gila. Dia dah restock guys. Glove Pink. Ni saiz Pink ni. Nampak.
Datang sini lah guys korang. Hari tu Syarian tanya. RM98 je. Gadis-gadis. Lepas tu dia ada yang ni baru. Pink colour yang ini. Cantik. RM128 saja. So ni lagi ada bahagian jaket-jaket dekat belakang. Harga memang murah-murah. Siapa yang tak pernah datang, korang kena datang tu. Ni macam ni RM199. Dia ada clearance offer ni. Clearance semua kat sini. Weh, ini yang Pink punya favourite hari tu. Nasib baik dah beli. Ni RM299. Siapa yang tanya hari tu, Pink punya ni RM299 je guys. Belilah dekat sini cepat. Sementara stok masih ada. Ini yang lain-lain ni tengok. Wush. Dia memang tengah clearance kat belah-belah belakang ni. Belah clearance. Daripada harga RM199 sampai RM299. Ni pun lawa juga ni. Lawa dah yang ni. Dia dah siap ada protection tau. RM180 je yang ni. Tambah satu seluar lagi. Cover glove. Yang ni nak protect supaya tangan sejuk. Lepas tu jaket baru tu, jaket hujan tu. Sebab dia nampak cantik. Lepas tu dia panas. Bila aku dah sarung tadi aku rasa macam menggelegak, mendidih. Lepas tu bag yang 30 liter tu. So nantilah kita buat video unboxing satu dengan video kita test kita punya riding. Sebenarnya riding apa yang Pink akan pakai ni adalah sama dengan apa yang Pink pakai masa kat Japan hari tu. Tapi nanti Pink tunjuk sekali macam mana kita punya outfit dekat Kashmir pula. Dekat Ladakh. Jom. Itu dia. Ui, berat weh. Walaupun satu bag je tapi dia berat gila. Thank you. Bye bye. Itu dia part 1 kita shopping di Sedang Motorcycle. Stay tune untuk part 2 guys. Kali ni Pink janji ada part by part setiap hari. Ngam. Hasil daripada shopping dekat Sedang Motorcycle tadi, ini dia. Jadi untuk trip Himalaya ni Pink tak perlukan banyak sangat barang baru. Sebabkan barang-barang yang sebelum ni yang trip Jepun pun masih boleh pakai lagi. Jaket, kasut, glove kita masih boleh pakai lagi. So kita tambah lah sikit-sikit barang. So antara salah satu dia yang ni. Ini sebenarnya tersalah ni. Sepatutnya Pink ingatkan ni heat tech, stay warm. Rupa-rupanya dia stay cool. Jadi tak apalah, kita pakai kat dalam Malaysia je lah benda ni nanti. So yang ni, inner dia. Dia ada tulisan CC protector kat tengah ni. Lepas tu sekali dengan seluar. Kalau aku tengah pakai sekarang kat Malaysia memang aku rasa panas lah. Tapi nanti bila dah sampai Himalaya kita boleh try juga. Kita boleh try rasa juga. Tengok macam mana. Sebab mungkin akan ada hari yang agak panas sikit. Kita ride dalam suhu 15-18 yang tu. So mungkin kita boleh pakai lah. Okay. Seluar Mocha Night. Dekat sana setiap malam kita akan tukar tempat tinggal. Sebab bergerak kan, moving kan. So ni kita try. Dia datang sekali dengan protector kiri kanan dekat sebelah peha. Lepas tu dekat lutut. And yang paling Pink suka adalah dia punya material lah. Kalau macam hujan ke apa ke, dia tak nampak basah. And yang paling penting dia tak panas. Dia memang Pink punya favourite lah. Kalau pergi ride memang ini antara seluar yang Pink memang akan selalu pakai. Terutamanya kalau kita nak ride dalam Malaysia, pergi Thailand, di Indonesia, ada seluar yang memang Pink selalu pakai lah. Favourite. Untuk poket dia ada belakang, kiri kanan, lepas tu tepi. So kalau nak letak handphone ke apa ke, sedap lah. And yang seterusnya adalah sarung glove. Yang ni sebenarnya dia waterproof tau. So kalau waterproof, kita secara logik akal dia dalam mesti panas. Betul tak? So kalau kita tengok dalam ni pun dia macam thermal ke apa, kita tak tahu kan. So hopefully dia boleh memanaskan tangan sewaktu kita ride. Ni dia sebenarnya adalah raincoat untuk glove. So korang kena pakai glove baru korang pakai yang ni. Okay, seterusnya bag ni memang tak sangat menarik. Kau tengok dia besar ni je kan? Besar ni je. Tapi sebenarnya terkejut dia boleh lipat sampai saiz besar macam ni. Okay, kau tengok Ni brand Rhino Walk. Tada. Dia 30 liter Kalau korang tengok yang ni, dia ada waterproof ni layer lah. Memanglah dia tak akan paling waterproof. Cuma Pink pilih yang ni untuk memudahkan Pink bawa barangan untuk daily lah. And best dia sebab dia ada yang tali-tali kat tepi ni. So kita boleh tambah-tambah lagi aksesori ataupun backpack yang lain untuk Pink tambahkan. And yang paling best sekali, yang buatkan ni paling menarik sekali adalah dia boleh jadi backpack. So itulah sebab kenapa Pink beli. So senang nak hand carry waktu dekat dalam flight nanti. Ni dia stok tali-tali dia lah.
So kalau korang berminat dengan barang ni, memang dah sekali ada dengan link kat description ataupun kat bio. Dapatkan dengan segera. Dan barang yang terakhir adalah ini adalah raincoat yang terbaru daripada Sedang Motorcycle. Okay, Pink ambil juga raincoat ni sebab apa tau? Ini adalah raincoat yang paling dahsyat Pink pernah nampak seumur hidup Pink. Kalau kau tengok Pink pakai yang tu, video tu, memang cantik, memang smart gila lah. So Pink ambil colour black, dia colour brown. Dia ada 2 warna je, black dengan brown. So kita ambil sizing besar sikit untuk senang nak pakai. Keluar dia je pun dah lawa gila macam ni lah. Tepi dia dah boleh buka zip. Tapi zip dia bukan buka, dia membesarkan. Dia senang kita nak pakai. Jadi dia jadi besar kat ni. Lepas tu, pinggang dia kau boleh je adjust. Flip macam tu je. Depan pun ada zip. And dalam dia punya lain tadi. Memang lawa gila lah kat kau. Dia ada detachable punya hood. Lepas tu kat belakang dia ada ada zip. Untuk lubang angin. Tada! Yang depan dia paling best dia. Double layer zip Double layer zip. Ni dia dah tutup sini. Dalam pun buka lagi. Tu poket lah, kiri kanan. Nampak? Memang lawa gila. So tak sabar kita nak pergi untuk ke Himalayan punya trip. So stay tune untuk part 2 RHP Amazing Ride Himalayan Edition.